Assalamualaikum. So, selamat petang. Sekarang 5.35 petang. Kami pada Kelab Perwira Malaysia akan membawa barang bantuan ke safe house kami di Kelantan. Anggaran perjalanan kami memakan masa 7 jam. Anggaran 7 jam daripada Bangi ke Tok Bali, Kelantan. Okey, ini adalah ruang safe house kita di Pasir Putih. Jadi kita akan bersihkan dan insya-Allah hari ini kita akan masukkan barang-barang persediaan banjir pada tahun 2025 ini di Pasir Putih. Okey, alhamdulillah kita dah bersihkan tempat safe house dan kita dah masukkan barang untuk kita bekalkan kepada mangsa-mangsa banjir di Pasir Putih. Dan di belakang saya ini di antara barang-barang yang dah kita sediakan dan yang dah ready untuk kita edarkan kepada mangsa-mangsa banjir pada tahun ini.